Dah dengar plan? Siapa yang dah faham plan? Hati sekarang ni rasa nak 5 star, ada tak? Hati rasa nak 5 star? Ya. Sebelum anda tanya, saya jawab. Dia nak 5 star, tapi modal tak cukup. Nak buat macam mana? Tak payah 5 star. Siapa ada dulu okey lah. Kalau tak ada, tak perlu 5 star. Anda hanya perlu buat 2 step sahaja, anda akan upgrade percuma. Ya? Ikut plan jutawan SMG. Buat 2 step. Ya? Ini bukan untuk orang yang tak cukup modal 5 star je. Kalau ada orang tanya, Master Bambang, impian saya nak beli Bentley. Apa jawapan dia? Buat 2 step. Kalau ada orang tanya, macam mana saya nak dapat pendapatan 10,000 sebulan? Apa nak buat? 2 step. Kalau orang tanya, macam mana saya nak collect 1 juta yang paling cepat? Apa jawapan dia? 2 step. Kalau orang tanya, Ayu tanya, dia boleh kahwin lagi. Macam mana dia nak kahwin cepat? 2 step. Apa masalah dalam kehidupan ni? Buat 2 step. Tak payah fikir lain dah. Tak faham, tak payah faham, tak apa. Tak reti plan, tak apa. Tak reti bercakap, tak apa. Tak payah faham semua tu. Satu hari faham. Hari ni join, ada orang join. Dia pun fikir-fikir. Ini platform ni, blockchain ni kat mana apa semua. Kau nak jadi cryptograph ke, programmer ke apa ni? Ada orang join, masuk. Fikir, ini patut syariah ke tidak? Ada apa semua ni? Ini kita jual iklan dia pun. Kau nak jadi ustaz ke, kau nak buat duit ni? Ada orang join. Ini patut warna merah, warna yang kau nak jadi apa sebenarnya ni? Yang banyak orang salah tempat. Nak jadi ustaz, pergi madrasah. Nak jadi doktor, pergi universiti. Kalau nak dapat duit, ni tempat Orang lain sibuk buat duit 1,000, 2,000. Kau analyze sampai paralyze. Takkan nak tunggu si api dapat 20,000 baru nak join? Betul tak? Ramai orang rasa sedih, tak apa yang dipikir. Salah sebab ini tempat kita nak buat duit. Kita buat duit. Nak buat duit macam mana? Buat 2 step. Cukup. Walaupun tak pandai cakap, walaupun tak pandai blockchain, buat 2 step. Kalau ada orang mengadu, Dan sekarang tak gomal tempat kau Jordan. Dan tak suka muka bos Dan tu. Apa jawapan dia? 2 step. Senang. Tak payah takut dalam ni. Ada orang tanya, rumah aku sekarang, family aku dah ramai lah. Aku nak renovate. Tak payahlah, aku nak beli rumah baru. Apa jawapan dia? Ya. Apa step pertama? Daftar 3 star. Boleh mula 1 star. Tapi mesti upgrade 3 star. Okay? Yang kedua. Langkah kedua apa dia? Saya nak ubah. Saya nak ubah kepada okey, langkah pertama join 3 star. Langkah yang kedua be a star. Siapa yang dapat cari 2-3 star, kita namakan dia star, SMG star. Seorang sebut. Siapa yang dapat cari 2-3 star, dia kita panggil SMG star. Kenapa star? Dalam ramai orang tak boleh buat, dia boleh buat. Dia layak kita panggil star. Setuju? Siapa dah jadi star dah? Maknanya langkah pertama join 3 star. Langkah kedua be a star. Be a star tu masuk dia cari berapa orang? 2 je. Ni plan jutawan ni. Bukan cari 200. Bukan cari 20. Berapa cari? 2. Kalau ni pun tak boleh buat, jangan mimpi lagi lah. Tak ada pen, anda nolong dah. Yang kedua, apa berlaku? Anda dapat 2. Bonus, total bonus minggu ni 3,300. Kalau dapat 2 seminggu, untung bersih 3,300. Ada tak orang tak faham tapi seminggu dapat 5,000, ada tak? Ada kat sana, tak faham pun. Dia bawa 3 orang. Adakah dia yang present? Tak, Apis yang present. Dia ajak masuk OTT. Betul tak? Kalau kat sini, saya yang present. Dia bawa 2-3 orang. Dia jadi daripada taksi bawa orang je. Okay? Kalau dapat 2, untung bersih 3,300. Kenapa? Yang modal asal tadi dah dapat ROI. Mana 2 tu untung bersih. Maknanya, bila anda jadi star, untung 3,300. Apa jadi kalau semua orang jadi star? Apa jadi?
Minggu pertama anda start, cari 2. Minggu kedua dia start. Minggu ke-7, 32 orang jadi star, ada 64 orang. Anda pada minggu keempat upgrade 4 star percuma kerana bonus pairing anda 6,400. Maknanya dapat jatah 4 star percuma. Pada minggu yang ke-8 anda upgrade 5 star percuma, tak payah keluar dari poket. Kerana pendapatan anda 12,800. Kalau anda dekat level minggu ke-7, ayunlah dia 3 star. Masa minggu ke-7 patut dia gunakan duit tu untuk upgrade 4 star. Dia tak upgrade. Boleh tak? Boleh. Tapi Ayun akan kehilangan $5,000. Minggu ni patut dia dapat 6,000. Sebab dia tak upgrade, dia cuma layak 1,000 je. Lagi 4,000 flush. Minggu depan sebabkan dia tak nak upgrade, patut dapat $25,000. Dia cuma dapat 1,000 saja. 24,000 flush. Jadi bila sampai tahap ni, siapa yang dia akan upgrade? Angkat tangan. Kalau apa yang kata jangan upgrade, upgrade tak? Upgrade juga sebab saya tak nak flush. Tak payah paksa Minggu yang ke-12, bila semua orang jadi star, anda punya pendapatan pairing $400,000. Saya ulang, berapa? Kali 5, 2 juta. Ini malam ni. Minggu ni buat 2, jadi star. Lagi 12 minggu, pendapatan 2 juta, 3 bulan lagi. Daripada 2 juta ni, berapa modal sebenarnya? Orang kata 5,000 kan? Ada awal. Tapi 5,000 dapat balik. Daripada 4,000 orang ni, yang anda cari betul-betul berapa orang? 2 je pun. 2 orang yang macam mana? Dah pandai dah semua orang dah. Saya tanya semua orang dengar baik-baik. Dengar baik-baik apa saya tanya ni. Korang ada tak kawan yang ada 5,000 simpanan? Kalau tak ada cash, dia ada lembu. Dia ada SB atau Maji. Dia mesti, syarat dia mesti ada 5,000 lah. Kalau dia masuk yang 500 tu tak boleh buat duit. Okay. Dia ada simpanan 5,000. Tapi dia malas cari orang, dia malas jual barang. Tapi nak untung hari-hari. Ada tak kawan macam tu? Berapa ramai? Saya tak nak ramai, saya nak 2 je. Nak 2 cukup. Kalau ramai kan kaya bonah kan. Nak 2 je. Siapa rasa dia boleh dapat 2 orang yang macam ni angkat tangan? Siapa yakin dia boleh jadi star SMG angkat tangan? Alhamdulillah, insya-Allah 2 juta collect semua. Sebenarnya bukan 2 juta. Kalau semua faham 2 step tadi, be a star, join 3 star, be a star. Join 3 star, be a star. Join 3 star, be a star. Kalau semua buat benda ni, bila semua 3 star, 2 juta. Fasa yang pertama. Bila semua upgrade 4 star, tak payah suruh dia orang upgrade, dapat lagi 10 juta. Bila semua upgrade 5 star, dapat lagi extra 20 juta. Total dengan modal 3 star ialah 32 juta. Wow. Apa nak buat? 2 step. Join 3 star, be a star. Join 3 star, be a star. Dah. Janganlah nak jadi doktor, dah jadi apa, pakar saintis pula lepas ni dah. Faham Okey. Apa yang pasaran mahukan? Satu, ramai orang nak benda ni semua. Kawan kita yang bekerja swasta, yang semua nak extra income. Tapi tak tahu apa nak buat kerana tak cukup ilmu. Hari ni kita ada satu plan B yang tak ada risiko. Best tak best? Pergi cerita dengan kawan. Yang kedua, leader dia nak bonus yang lumayan yang infinity. Betul tak? Leader suka plan ni. Yang ketiga, plan yang takkan overpaid walaupun ada ROI best tak? Yang keempat, platform ni bukan main Negeri Sembilan ni. Ini bukan main Malaysia ni. Platform global. Yang kelima, ni paling best bagi saya lah. Platform yang tidak akan tutup. Kenapa? Selagi ada internet, selagi itu ia akan terus wujud. Tepuklah sikit. Ini ialah satu revolution dalam dunia network marketing. Ada orang tak percaya, tak apa. Bagi 2 tahun tengok. Bagi 10 bulan 2 tahun. Macam Biko, dia tak percaya, tak apa. Lepas 10 tahun semua percaya.
Masa tu kau percaya tak percaya pun dia tak kisah dah pun. Betul tak? Ya. This is the world first decentralized networking platform. Kita dah terlepas dah nak jadi pioneer Bitcoin. Masa tak boleh diulang. Hari ini datang satu peluang yang decentralized seperti BTC. Hari ini lagi 5 tahun. Nak tengok ke nak ikut? Siapa nak ikut? Alhamdulillah. Tepukan gemuruh untuk semua. Terima kasih. Ini SMG. Kita bincang-bincang itu grup. Kita pakatlah ramai-ramai. 6 bulan yang pertama, bila collect duit, semua tukar kereta. Yang pertama. Kenapa? Ramai orang, dia tak nak dengar kita cakap. Dia nak tengok hasil. Betul tak? Ya. Bila korang dah ada hasil, 6 bulan tukar kereta. InsyaAllah testimoni akan merangsang tim kita semua. Dengan tukar kereta tu, kita jana income yang lebih besar. Cukup start lagi 6 bulan kedua. Dah collect 3-4 juta. Setiap orang satu kedai emas. Saya ada impian dengan Saudagar Emas. Nak buka cawangan seluruh Malaysia. Tapi mampu 5 tahun satu cawangan. Saya doa, ya Allah, bagilah aku nak buka cawangan. Tiba-tiba datang platform ni. Saya dah nampak bukan satu negeri satu dah. InsyaAllah masin mulut Masa Bambang. Dengan MMC ni, InsyaAllah kita boleh buka satu parlimen, satu kedai emas. Syarat dia lahirkan 220 juta awal insyaAllah. Okey. Follow kita orang ke SMG team. Kita SMG team follow. Ya. Sebenarnya anda kata anda ada platform yang bagus. Anda pun semangat. Tetapi antara kelebihan dia ialah yang betul. Leadership yang betul. Terus terang saya katakan. Antara rahmat terbesar ialah saya dikelilingi oleh orang yang baik-baik. Saya ada Siful Hafiz tolong bangun. Saya ada Master Bambang tolong bangun. Saya ada Haji Hassan tolong bangun. Haji Mas tolong bangun. Saya ada Nazmi tolong bangun. Pendi. Saya dikelilingi oleh orang yang abang bangun bang. Saya dikelilingi oleh ramai leader yang tolong bangun Kak Uji. Dia pun dia masuk sebab saya masuk je. Ayo bangun. Ini semua orang masuk. Bangun Zaim. Saya ramai orang yang masuk bukan faham apa benda pun. Dia main join je. Terima kasih ya. Last. If someone offers, ini siapa ni? Richard Branson. Saya ingat dia business magnet. Itu borak dengan papa, itu ayahanda saya tu. Papa dia banyak baca buku. Saya kata siapa dia? Saya kata business magnet. Papa kata dia ni ialah owner airline Virgin Atlantic. Saya pun Wikipedia betul. Terima kasih papa. Dia ni buka emas tu. Kaya tak? Dia kata apa? If someone offers you an amazing opportunity and you're not sure you can do it, say yes. Then learn how to do it later. Kalau hari ni nak tunggu faham lagi setahun. Patut dah beranak 1000 orang dah. Lepas setahun baru masuk. Patut China bawah kau. Hari ni kau bawah China. Rugi tak? Ya, ini semua orang boleh kerja rajin. Semua orang boleh sungguh-sungguh. Tapi belum tentu collect banyak duit. Antara rahsia nak buat banyak duit, you have to be at the right place at the right time. This is the right place, the right time. Nak pulun sekarang. Nak masa besar, ini waktunya. Anda kata terlepas, dah tak boleh ulang balik. Okay? Jangan lepaskan peluang. Jadi yang terawan, lock your position. Bilakah waktu terbaik untuk join? Semalam. Okay? Sampai sini saja. Minta maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bahasa. Niat saya hanya nak korang nampak apa yang saya nampak. Saya nak korang tahu apa yang saya tahu. Saya nak korang rasa apa yang saya rasa. Semoga perkongsian ini memberi banyak manfaat, memberi semangat pada semua orang. Saya akhiri dengan kata-kata semangat. Niaga ni kena jaga semangat. Ada orang panggil war cry. Ada kata-kata semangat. Ini bagi saya doa. Ini majlis ilmu. Andai kata terbuka pintu langit, makbul semua jutawan insyaAllah. Kata-kata semangat, war cry kita berbunyi. Alang-alang menyulut perkataan biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang buat MMC. Biar kita sampai jadi. Jadi apa? Jadi apa? Amin ya Rabbal Alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.